إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سيدي الإمام سلطان الأولياء والغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه وما ينتسب إليه، ثم إلى سيدي الإمام الغوث الفرداني وقطب الأكوان أبي البدل الشيخ محمد زيني بن عبد الغني العندروس مرتافورا رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه وما ينتسب إليه، ثم إلى سيدي الشيخ المصنف شيخ عبد العزيز بن إسماعيل الفطاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه وما ينتسب إليه، ثم إلى سيد المرحوم تنور هدي صالح بن موسى رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه وما ينتسب إليه. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pembacaan kitab Misbahul Munir kita pada membicarakan sifat iradat Allah Ta'ala atau sifat berkehendak, sifat yang ke-8. Sebelum kita baca kitab, seperti biasa, marilah kita mulai majlis kita ini dengan membaca salawat kepada Nabi 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian sifat yang ke-8, iradat. Artinya iradat tu pekehendak, sifat pekehendak Allah. Tengok dia nak kata. Yang lepas kita dah bicara sifat kudrat, berkuasa Tuhan. Tuhan ni ada di zat dia satu sifat, nama dia sifat kudrat, terjemah dia sifat berkuasa. Dengan sifat itulah Allah Ta'ala berkuasa. Sekarang pula satu sifat lagi yang ke-8, nama dia sifat iradat, terjemah dia pekehendak. Apa tugas sifat ni? Tengok dia kata, wajib pada syarak pula. Yakni wajib pada syarak juga. Bila sebut wajib pada syarak, saya dah urai banyak kali dah. Barang yang Tuhan tuntut kita perbuat ia dengan tuntutan putus, sekira-kira bila kita buat diberi pahala, kita tinggal berdosa, tu nama wajib syarak. Kan kita mengaji dari awal, kalau lupa bukan salah tok guru, salah nak murid tak ngulang. Betul tok guru dah. No? Wajib pada syarak. Bila orang sebut wajib ni, hukum dia ni dalam syarak ni, wajib ni apa tu? Barang yang Tuhan tuntut kita perbuat dengan tuntutan putus, sekira-kira kalau kita buat dapat pahala, tinggal berdosa, diazab, dihukum. Ni benda wajib syarak ni. Apa dia wajib syarak tu? Atas tiap-tiap mukallaf, atas kita yang menanggung hukum ni, wajib apa? Mengetahui, saya sebutlah, iaitu belajar sehingga mengetahui nak main kot mana. Kalau tak belajar, tiba-tiba tahu, dia bukan main kot mimpi. Nabi kata innamal ilma bita'allumi, hanya innamal ilmu bita'allumi, hanya sahaja ilmu itu dengan ta'allum, kena belajar. Kerana tidaklah seorang manusia itu lahir dalam keadaan yuladu aliman, lahir dalam keadaan ma'alim dah. Dia lahir dulu kena mengaji. Maka wajib belajar sampai tahu. Ustaz, saya belajar tapi tak tahu belajar lagi. Sampai tahu hukum dia wajib. Pasal apa? Pasal Allah sebut dalam Quran, fa'lam. Fa'lam, kita duk pergi tahlil, orang dah sebut dulu dah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia merhati lah. Sebelum dia merhati tu, dia baca dulu tu je Quran tu. Tuhan kata fa'lam, hendaklah kamu tahu. Fa'lam. Dia ulama hurai lah, fa'lam dengan maksud fashhad, fa'lam dengan maksud fa'taqid, hendaklah kamu i'tiqadkan. Tapi dia buat main hantar kalimah fa'lam dulu, sebab kalau hang tak tahu, macam mana hang nak beriman? Nak tahu dulu. Maka dia kata apa? Wajib mengetahui, iaitu belajar sampai tahu. Lepas tu, serta mengaku di dalam hatinya. Orang dah lepas tahu boleh mengaku. Kata, ni hang mengaku tak ni? Tiba-tiba kita kata dia, apa dia mengaku apa? Dia kena tahu dulu benda nak mengaku tu. Hang mengaku tak kata duit dalam bilik tu hang curi? Tak. Kalau dia pergi mengaku terus jadi naik mengaku. Dia dah. Kita nak cari orang ni. Kenapa dia pergi mengaku dah kena tak tahu. Kena tahu dulu orang mengaku. Faham tak? Tu. Jadi dia kena tahu dulu sifat-sifat Tuhan. Dia kena tahu dulu sifat-sifat Rasul. Dia kena tahu dulu perkara-perkara akidah ni. Dia tahu, baru dia mengaku dalam hati dia. Itu kita punya iman. Sebab itulah iman ni tak boleh jadi dalam keadaan jahil. Tak boleh. Syarat dia kena ada ilmu. Sebab itulah orang jahil ni dekat kepada kufur. Dan jahil dengan Allah Ta'ala ni tak dimaafkan syarah, dosa. Faham tak? Semua dah Allah SWT Muhammad. Wajib tu atas tiap-tiap mukallaf tu mengetahui, yakni belajar sehingga tahu. Lagi wajib apa lagi dah lepas tahu tu? Serta mengaku dalam hatinya. Dia tak sebut dan, dia sebut serta. Tahu serta dengan tahu mengaku dalam hati. Sebut dah. Kalau pekah sahabat, kalau saya hurai bak apa-apa, tuan-tuan tak wajib buat lala tu, kena tunggu masa dia.
Tapi kalau akidah, tahu-tahu tu selalu bahasa kita, selalu hati kita tu. Lepas tu kita buka dalam Quran tu, Tuhan kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah, hendaklah kamu tahu sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lepas dia sebut lagu tu, baru dia sebut wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan mintalah ampun di atas dosamu tu kepada Tuhanmu dan kepada muslimin dan kepada mukminin dan mukminat. Dia sebut tu selepas dia sebut fa'lam. Ulama Imam Abil Hasan Asy'ari dia pun ada kata maksud fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ay bitilkal kalimah. Ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan mintalah ampun dosa-dosamu kepada Allah dan kepada orang beriman. Iaitu mintalah ampun di atas dosamu kepada Allah dengan kalimah ini. Bitilkal kalimah ini, la ilaha illallah tu. Makna siapa ada la ilaha illallah dalam diri dia, ada sabab Tuhan pun dia. Siapa tak ada illallah tu tak diampun dosa dia. Lepas tu dosa syirik Tuhan tak ampun, kecuali masuk kalimah tu nanti dia. Faham tak? Maknanya orang ni kalau dia ada la ilaha illallah, macam mana besar dosa dia lagi, dosa besar mana dosa dia pun ada jalan nak diampuni. Dia dah berzina lah apa, di akhirat esok katalah Tuhan tak mampun tak dosa zina tu. Tuhan nak bakar neraka, kubur neraka, bubur. Tapi ada lagi tak sebab masuk syurga tu? Ada lagi. Pasal apa? Ada la ilaha illallah. Mau tak ada, tak masuk dah. Dan kadang-kadang Tuhan boleh, Tuhan berhak untuk mengampuni tanpa azab langsung. Maksudnya dia ni jahat, dosa macam ni buat, tapi ada la ilaha illallah nanti dia. Tapi di akhirat itu Tuhan kata aku ampun dosa sebab kalimah tadi. Ampun semua. Tu besar kalimah la ilaha illallah. Siapa tak ada kalimah tu rugi. Alhamdulillah Tuhan bagi kita. Kita buat ni hari Allah bagi kita. Cuba bayangkan beranak-beranak jadi Abu Jahal. Beranak-beranak jadi Abu Lahab. Beranak-beranak jadi apa ni, Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Aku isteri Abu Lahab. Dia dah lah tu, no? Allahumma salli ala Muhammad. Wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Mana hati? Duk tahu mana hati? Tunjuk Ustaz. Tahu tak tahu duk mana hati? Tu jantung. Tak tahu lah hati tahu mana. Hati saya duduk pada kasih saya. Tak payah orang tengah ngebak lain yang termasuk lah tu. Serta mengaku di dalam hatinya. Mengaku dengan apa? Dengan tentu ada di Allah Ta'ala. Jadi di zat Allah Ta'ala tu mengaku kata sungguh dan sungguh-sungguh, dan ada di zat Allah Ta'ala tu satu sifat iradat. Apa dia iradat? Artinya berkehendak. Wajib kita belajar sampai tahu, dan wajib kita mengaku bahawa di zat Allah Ta'ala tu ada satu sifat, nama dia sifat iradat. Kalau Tuhan buka hijab di akhirat esok, kita nampak zat Allah, nampak sifat tu ada di zat Allah. Sifat apa? Iradat. Bahasa Melayu dia berkehendak. Sifat tu ada. Dia bukan firman Allah Ta'ala. Firman ni bahasa Parsi. Firman ni bahasa Parsi. Kalau Arab dia tu qala Allah. Melayu kan telah berkata. Firman Allah Ta'ala mana? Yang kata Tuhan ada sifat iradat tu, ambil mana tu Ustaz? Memang bercakap ikut sedap Ustaz ni, tak ada dalil. Tu sabar Ustaz kalau nak baca ni. Tu firman Allah Ta'ala, innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surah apa ni hari kalau tak tahu? Kalau aku tanya tak tahu kita duk baca 18 kali lah kat orang mati kan. Esok orang baca kita pula kan. Apa tu? Arti dia apa tu? Artinya, arti ni maksud dia alih bahasa. Arti tu maksud dia alih bahasa, intiqal lughah, pindah bahasa. Kalau makna lain dalam kitab-kitab Jawi tu mengaji, makna lain, arti ni pindah bahasa. Terjemah. You are stupid. Orang besar putih. Bukan kata-kata tu lah, saya nak terjemah. Dia kata you are stupid. Apa arti dia? Kamu itu bodoh. Tu arti. Kalau makna anda dah otak. Tu dah faham. Yang dipahami. Lain. Arti tu terjemah bahasa.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna itu mafhumul maqsud bil lafzi atau bi syai' umuman. Itu maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna ni adalah satu benda yang dipaham maksud daripada lafaz ataupun sesuatu secara umum. Tu baru maksud, itu baru makna. Makna ni dia sesuatu yang kita faham daripada perkataan atau sesuatu yang lain, bukan mesti perkataan, secara umum. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Orang lelaki dia balik rumah, lelaki dia kata, ish lo, hari ni terik sungguh lo, berasa dahaga lo. Itu perkataan dia. Itu perkataan dia. Makna dia apa? Makna dia kita faham. Dia nak suruh kita baca. Itu makna. Kadang-kadang dengan lapah, au bi syai', atau dengan sesuatu, bukan dengan lapah, mungkin dengan cara dia pergi makan, baru try makan, mak dia duduk sup, dia duduk tengok mak dia, mak sedap tak? Mak dia tanya, adik-anak dia tanya, mak sedap tak? Dia tak nak, mak dia tak cakap, mak dia buat. Dia faham apa? Apa faham daripada tu? Itu makna apa dia? Sedap. Gitu kan? Ataupun dia tak buat muka, sebab takut ni, dia makan satu sudu, dia tolak. Dia faham tak? Ada tak kena orang kan? Kadang-kadang dia buat ni. Mungkin masin, mungkin masam. Itu kita panggil makna, sesuatu yang dipahami daripada dia. Faham tak? Ni erti alih bahasa. Erti balik bahasa. Erti ni alih bahasa Al-Quran tadi bahasa Arab dan bahasa Melayu apa dia? Bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu, apabila menghendaki ia akan sesuatu. Nampak dia sebut menghendaki. Bila disebut Allah Ta'ala mendaki, makna dalil kata ada sifat kehendak kat Tuhan tu, dia boleh mendaki. Tu. Apabila menghendaki ia Allah akan sesuatu, dia hendak tu jadi tak? Bahawa berkata ia Allah bagi sesuatu itu, hendak jadilah engkau, maka jadilah ia. Itu dalil kata Tuhan. Innama amruhu idza arada, hanya sahaja urusan Tuhan, pekerjaan Tuhan, apabila ia hendak. Dalil kata Tuhan, sebab hendak tu dia boleh hendak. Begitu, faham tak? Dia kata ayyakula, bahawa ia berkata jadi kun fayakun, ay fayakunul kaun, jadilah alam ni. Bukan maksud dia Tuhan pi kata kun jadi. Ini bahasa kita panggil majaz mursal isti'arah. Bahasa cakap mudahnya, Tuhan nak bagi tahu kata dia nak apa-apa jadi. Dia tu kalau dia akan jadi. Bahasa kita nak sebut. Makna dia tu kalau dia nak apa jadi. Bahasa kita. Maksudnya Tuhan ni kalau dia nak apa jadi benda tu, bukan mesti dia kena sebut kun tu. Aku nak buat arash, kun pak habis. Kun. Bukan kita dia tak faham, no? Tu bahasa kiasan Quran. Nah, abang kata kalau dia nak apa jadi. Bahasa kita ni sebut kacang. Allah kacang. Bahasa Ilan. Dia tu kacang. Dia kacang. Dia kacang. Bukan itu, no? Sopok ABC kan tu. Sopok ABC tu. Kacang yang bagi dia. Mudah. Dia nak apa mesti jadi. Lulus kehendak dia tu. Tu Tuhan. Kita ni kadang-kadang lulus, kadang-kadang tak lulus. Betul tak? Banyaknya tak lulus. Tak boleh. Kita bukan Tuhan. Tu yang kena sedang. Aku bukan Tuhan. Ingat tu. Dia kena dia terlupa dari Tuhan. Dia ingat dari Tuhan. Betul je aku bukan Tuhan. Sebab tu kehendak tak lulus. Yang lulus ni kehendak tu Tuhan. Kalau sama-sama semua kehendak kita lulus sama dengan Tuhan, kalau Tuhan menang kita, aku kalau kata apa jadi, Tuhan boleh ikut. Amboi. Faham tak? Sebab tu lah Sayyidina Ali kata, dia kata, kalau aku berdoa kat Tuhan, makbul doa aku suka sekali, dia kata. Seronok sekali apabila makbul doa. Kalau aku doa aku tak makbul, aku seronok 10 kali. Pelik tau, kita hak 10 tu hak makbul tu. Dapat aku doa, kita ada gitu kan? Aku seronok 10 kali. Orang dengar pasal apa, dia kata, kalau jadi hak aku minta, makna jadi hak aku nak. Kalau tak jadi macam aku nak, jadi hak Tuhan nak. Hak Tuhan nak baru bagus.
Aku nak bukan bagi, tapi kita lupa bahagian tu. Kita rasa kita nak tu lah paling betul sekali, mengikut keilmuan kita yang bodoh ni. Kita pandai tak? Dia tak pandai apa tengok apa punya SPM. Dulu pada kita panggil. Dulu pada tu apa? SCP. SST. MCE. Bukan parti politik kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tengok Rizal Abah tu pandai kau? Cuba tengok. Saya buat misal gitu. Bukan saya buat misal tu nak hina siapa. Saya tak pandai kau. Supaya kita jadi menusaki aku. Soalan hak makhluk buat aku tak lepas. Macam mana nak atok Tuhan? Hak makhluk buat. Nisbah dia lahir kat Tuhan juga. Lain susun tu kan atok. Tapi makhluk buat soalan pun Rizal kita cokiah aja. Tu pun nak ajar Tuhan. Tak kemalu. Lalu tu kita bukan pandai. Bila kita tak pandai, yang pandai atok, kita jangan pandai-pandai. Ni dia kuasa macam, loh, Tuhan ni betul. Memang dia pun ada tak kena juga. Oh, dia kuasa begitu. Punah lah. Ada dia pandai daripada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Ni alam semua ni dia buat. Hang cuba buat satu je dalam benar. Satu tu. Ni tak banyak. Hang buat satu belum rumah. Aku tak pernah minta banyak-banyak. Minta jari ke, minta tangan. Buat satu je bulu rumah daripada hang tu. Buat sak makhluk oi. Tak boleh. Hang tak pandai. Hang tak kerti. Allah Ta'ala dia boleh buat. Sebab Sayyidina Ali kata, bila aku nak dapat, aku doa dapat, aku seronok sekali. Kalau aku doa tak dapat, aku seronok 10 kali. Kenapa? Pasal yang jadi tentu dah Tuhan nak. Lepas tu saya pernah sekali tu Allah rahmat saya dengan kawan. Saja nak beritahu tapi fikir seronok. Saya kata kat dia, kalaulah jumpa tu hak tahu tak Payu Ajaib Aladin tu. Cerita yang nak pergi fikir Aladin kan kita boleh gosok-gosok keluar jin. Dalam cerita Aladin tu seronok lah. Kita kalau keluar jin ni sakar kita mampus boleh lah kan. Tak seronok pun macam jin lah lagamak tu lah. Dia gosok keluar jin tu. Ya Tuan, nak apa? Saya boleh tunaikan 3 permintaan Tuan. Betul? Kawan saya kata, pertama sekali dia nak minta. Dia kata, pertama sekali dia nak minta. Dia ni ada kemampuan untuk atok hidup dia sendiri. Supaya dia nak atok paling elok. Saya duduk sebelah dia, langit saya termenung. Lepas tu dia tanya saya, kalau tolong nak macam mana? Saya tak mau. Kalau hak satu tu saya cancel. Berdawah saya tak mau. Kalau baik kat saya, atok dari saya bodoh. Rizal saya bodoh elok. Kalau saya hak coki atok dia saya, mampus dah lama lah. Mujaklah ya atok ni Tuhan yang Maha Bijaksana. Lega saya. Pasal puan nak ambil alih kat saya. Tu sudah jadi. Dia tak cerdik. Oh alhamdulillah kalau aku boleh atok kaya, aku atok paling cantik dunia. Dia kan cerdik. Dia atok paling cantik, dia mati kena rogol. Dia atok paling kaya, dia kena bunuh, rumah dia kena pecah masuk. Dia nampak baik ni semua dia. Padahal Tuhan atok tu lah yang paling baik. Tapi dia rasa dia pandai. Itu manusia. Tuhan atok ni cantik dah. Kaya-kaya. Elok dah. Gagah kan seorang kerajaan besar. Nama apa? Firaun. Celaka balik. Nama Firaun. Sebab itulah saya kata, dalam hidup saya paling nikmat sekali hidup saya bila saya tahu yang atok hidup saya adalah Allah. Allah saya bahagia lah. Pasal apa? Pasal yang atok saya yang paling bijaksana, yang paling baik, yang paling lemah lembut, yang paling agung. Selesai lah. Kalau bayangkan kat saya, kat orang yang atas sikit je, yang hebat juga tapi makhluk, saya dah susah hati lah. Sebab makhluk, dia lemah. Tapi yang atok Allah lega. Alhamdulillah. Tu iman. Ini susah hati. Susah hati lah tu atok kita. Dia tak kena terang. Dia susah hati lah. Lepas tu tenang. Siapa atok kita? Allah. Allah tak apa. Dia baik. Lega tu hati kan. Ni dia sebut Allah. Dia susah hati. Nampak kata dia tak nak kena Allah Ta'ala. Kalau dia nak atok semua, kita kena usaha lah. Jangan kira Tuhan atok. Tuhan atok ni kalau kira lagi, puas. Punya tak kena. 5 perut. 5 perut, 5 kasturi, 5 apa nipis boleh kat dia semua. Jadi Allah atok kita, alhamdulillah. Terima kasih yang Maha Bijaksana atok. Kalau dia kata aku buat atok hidup sendiri, aku tak atok. Oh celaka lama dah. Celaka lama dah. Saya ada lingkup awal dia.
Allah Muhammad. Tuan-tuan ni kalau kaya-kaya rasa nak main mengaji tak tahu ni? Tak main mengaji, salah bohong. Ni hamil tu tak apa nak ada ni. Bukan tak langsung ada, tapi tak apa nak ada. Kalau ada, aku main mengaji yang ada 4 orang. 4 orang tu mesti ada duit, tapi seteruk. Tak nak jalan. Apa dia ni mata tak apa nampak. Lepas tu duduk tahu ni. Kalau hampa kaya, hampa siap apa tak ada sini. Saya balik, seorang duduk cuti dengan Meldi, cucu-cucu dia. Duduk ni ayat lagu. Kawan pun terlemas cucu duduk angkat buat lagi. Kalau lah hampa ni kaya, apa tak duduk sini? Duduk tangan lain kau. Tak ni duduk kamera Highland. Tupi kat tujuh hati dia, api lagi. Tiap-tiap kali pergi tu terujak. Kesian kat dia. Boleh tujuh hati dia. Tuhan buat ni elok dah. Elok dah saya kata budak Tuhan. Boleh kita ikut lah ya Allah. Boleh kita ikut lah ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengata hidup kami. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu. Tak berani nak bunyi apa. Tak berani nak bunyi apa. Tak berani. Hari tu kita duk ingat nak pergi menit terjun. Kan? Elok atok lah. Tiba-tiba tayar pancak. Tak jadi pergi kata balik. Rupanya hari tu baru dapat cerita esok tu ada kepala layak, ada budak lemah. Kalau kita pergi kita mati. Tapi hari kita tanya balik kita kata berkat Tuhan. Kita tak cuaca. Esok tu baru alhamdulillah. Hari ni mati bukan je. Aku nak pergi menit terjun dah setahun sekali. Bodoh semua. Kita tak pandai. Esok terima kasih. Mu tidak aku tenggelam lah. Kehendak Allah. No. Siapa pandai? Allah. Alhamdulillah. Baguslah. Semua ada tauhid. No. Kenal Tuhan. No. Kalau Tuhan bagi umur panjang, alhamdulillah. Bagi umur pendek, alhamdulillah. Semua baik. Mungkin kalau panjang jadi ikut lain. Mungkin hak ni pendek yang paling baik. Hak ni pula panjang-panjang dia dan tobat. Kalau pendek dia tak ada tobat, dia duduk hurah lagi. Mayang apa tak kira lagi. Duduk sonok ni tetap mati. Itulah masing-masing ada hari kemah. Tengok sendirilah. Kadang-kadang kita nampak Allah. Kadang-kadang nanti di akhirat buah tu Tuhan duduk atas tu. Ulama kata nanti kalau Tuhan duduk atas tu, takdir dia. Maka tiap-tiap manusia di akhirat esok akan malu kepada Allah sampai luruh kulit muka ni diluruh daripada muka dia. Kerana kenapa malu kat Tuhan? Sebab Tuhan tunjuk hikmah kat hati. Dia akan malu dengan Allah. Ya Allah, hari ni kata apa tu? Hari ni kata apa kat Tuhan? Hari ni kata apa? Dia baru nampak Tuhan tunjuk kat hati. Macam-macam dia bagi Tuhan. Dia tak bagi mulut hati. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad pasal dia pandai. Saya kadang-kadang orang minta uang banyak, saya tak berani nak minta. Saya cuma minta, ya Allah bagi yang paling baik di sini, tak berani. Bila kita nak umur panjang, saya boleh buat amal banyak. Tapi tahu mana umur panjang tu amal banyak. Nak minta juga boleh, bukan tak, tapi kait. Ya Allah bagilah umur panjang yang penuh taat. Jangan minta uang banyak, takut. Kita buat benda ni lah, rupanya lagi siksa dengan waya berselirat. Macam kita datang. Dan waya tu tak ada nak reda pula. Dosa pula. Orang datang lah, misteri hidup kita ni datang lah. Apa tahu nak mati kat mana ni? Saya datang. Mudah-mudahan wafak husnul khatimah. Dia pergi yang mula-mula habis pada sekolah universiti, masuk ke dia. Kira dengan kawan sekolah buat grup. Pergi jumpa. Jumpa mula-mula. Kerja apa weh? Kalau saya kerja apa? Kerja apa? Habis keluar you kan? Tak lama pula reunion sekali lagi. Ham nikah orang mana? Ham nikah orang mana ni? Ham nikah orang mana? Betul? Tak lama pula buat reunion lagi. Anda ham apa? Aku 3, ni 2. No. Tak lama reunion lagi. Anak hang kerja apa lah ni? Buat tu dah. Anak hang nikah dah kau. Tak lama berapa tahun lepas tu reunion lagi. Jumpa pula. Cucu apa? Ada yang pilih itu. Soalan yang bertukar lah. Kalau kita berubah makhluk ni bertaraya. Berubah lah. Tuhan buat panjang umur. Kita tak jadi apa? Cucu apa? Cucu 2, cucu 3, cucu 4. Udah reunion lagi. Tak lama lepas tu. 4 tahun, 5 tahun lepas tu. Hang sakit berapa dah? Sakit apa? Sakit ni. Hang berubat apa? Ubat ni ubat kecil mana ni bagus tau. Pakai ubat dah. Ubat dah. Mari ni banyak lama lagi pi, jumpa lagi. Kita tinggal berapa? Tinggal berapa? Berapa dah mati? Reunion lagi 3-4 tahun lepas tu jumpa. Hang siapa? Dia nyanyuk lah. Dia tak boleh lah. Tu
Jadi Tuhan bagi umur kita semua elok kan dah. Alah hang apa ada. Dia tak tanya masalah lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sama-sama ikhlas tadi. Mula. Artinya bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu apabila menghendaki ia Allah akan sesuatu. Bila dia nak tu bahawa berkata ia Allah bagi sesuatu itu, hendak jadilah engkau maka jadilah ia. Semula itu apa yang Tuhan nak, ya Allah. Sama dia kata dan iradat dia nak hurah. Dan iradat itu iradat itu ialah satu sifat yang ada ia sifat di zat Allah Ta'ala. Ada sifat tu di zat Allah. Iradat tu bahasa Arab, bahasa Melayu panggil kehendak. Satu sifat. Sifat tu ada di diri Allah, di zat Allah, di diri Allah. Ada tu bila? Pada sedia kala lagi. Apa sedia kala? Azali bahasa Arab dia panggil. Azali. Azali ni waktu bila? Waktu tak ada sebarang makhluk, hanya Allah, tak ada apa. Nur Muhammad pun Tuhan tak bagi, Allah saja. Tu kita panggil azali. Masa tu masa takdiri kita panggil, bukan masa sungguh, bahasa je. Pada lapah je bahasa. Maknanya tak ada apa lagi. Itu tu ketika tu orang panggil azali. Melayu kita panggil sedia kala. Waktu tu tak ada makhluk lagi. Di zat Allah. Zat Allah seperti mana zat Allah tak ada mula. Sifat iradat tu ada di zat dia. Sama, tak ada mula. Sedia lagi lah. Tu ada sifat dekat dia. Faham tak? Bukan sifat kehendak tu mai kemudian tak. Memang ada kat zat Tuhan sama. Tak ada mula macam mana zat Allah. Macam tu tak ada mula sifat iradat tu. Faham tak? Faham tak? Sehari duk pegang lagu ni, zat Tuhan ada, lama-lama baru sifat tu mai. Bukan, akidah lagu tak kena tu. No. Zat Tuhan dan sifat Tuhan tu qadim, sedia. Dengan dialah, apa tugas sifat tu? Dengan dialah Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan mungkin. Dengan sifat iradat ni lah, yang sedia ada di zat Tuhan ni lah, Tuhan menentukan mungkin ni, makhluk ni Tuhan tentu. Dengan sifat ni Tuhan tentu kita nak jadi macam mana, dia tentu. Menentukan mungkin tu dengan setengah-setengah barang yang harus atas mungkin daripada mungkin mutaqabilat, yakni segala mungkin yang berlawan-lawani. Dengan sifat iradat yang ada di zat Allah Ta'ala ni lah, Allah menentukan makhluk ni, menentu mungkin ni daripada setengah-setengah mungkin yang mutaqabilat, mungkin yang berlawan-lawanan. Apa mungkin yang berlawan-lawanan? Contoh, tinggi, rendah, gemuk, kurus, hitam, putih, panjang, pendek. Apa dia ni? Allahumma salli ala Muhammad. Muda, tua, laki, perempuan, kaya, miskin. Tuhan dengan sifat ni lah Tuhan tentu. Setengah. Pasal apa setengah Ustaz? Pasal apa tak semua? Mana boleh himpun dua-dua sekali. Kalau Tuhan pilih buat miskin, makna tak kaya. Kalau himpun tadi dia miskin dan dia kaya, macam mana? Tuhan pilih putih, dia tak buat hitam. Kata boleh tak buat warna-warna lain. Lagu mana jadi takkan kulit kita pakai kodok. Faham kan? Maka dia menentukan setengah-setengah daripada menentukan mungkin daripada setengah-setengah mungkin yang mutaqabilat, yang sifat mungkin yang berlawan-lawanan. Dia buat panjang, mana dia tak buat pendek kawan tu. Dia buat kawan tu gemuk, dia tak buat kawan tu kurus. Dia buat kawan tu pandai, dia tak buat kawan tu bodoh. Dia buat kawan tu miskin, dia tak buat kawan tu kaya. Dia tentukan dengan sifat tu lah. Ni tentu tu, bila tu? Tentu tu azali tu, tentu dah. Kita ni mai di sini berlakon balik je. Maksud dia menyata apa yang dia nak dia azali tu. Bukan dia baru tentu kemarin. Ni hak jadi hari ni bila tu tentu kemarin. Bukan dia azali tu. Ni bukan rancangan Malaysia. Bila ni rancangan Malaysia tahun ni? Tahun lepas rancang. Bukan. Sebelum buat alam ni. Bila? 50,000 tahun sebelum tercipta Nabi Adam selesai dah waktu hadis sebut. Kering dah. Dalam hadis kata apa? Terangkatlah pena, kering dah dakwah di lemah fulus. Selesai lah. 50,000 tahun sebelum cipta Nabi Adam, jasad Nabi Adam tu 50,000 selesai dah. Tu waktu takdiri. Kira-kira lah hadis kita. Faham lah? Selesai dah. Bukan kita
hari ni kita nak makan ni Tuhan tu bila tahun lepas. Bukan. No. Selesai waktu belum kita nak bayar tak. Kita minta dia selesai. Mai ke dunia ni jalan dia hak tu. Track ni, skrip ni jalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faham tak? Dengan dialah Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan mungkin dengan setengah-setengah barang yang harus atas mungkin daripada mungkin mutaqabila, yakni segala mungkin yang berlawan-lawani, yang tidak berhimpun di dalam satu masa dan di satu tempat. Orang tak boleh berhimpun sebab berhimpun dua benda berlawan di satu masa, di tempat tu mustahil pada akal. Tuhan dia tak buat benda mustahil pada akal. Macam mana? Dia tu pandai dan bodoh sekaligus. Mana boleh? Mana Tuhan tu buat setengah je lah. Mana kalau Tuhan buat pandai, dia tak buat bodoh. Kalau dia buat bodoh, dia tak buat pandai. Dia buat miskin, dia tak buat kaya. Kalau dia buat kaya, tu setengah-setengah. Kata tak boleh berhimpun dua sekali. Mana Tuhan buat dia pandai dan dia bodoh lah. Kecuali nisbah beza. Nisbah bezanya lah. Tuhan buat dia pandai melukis, bodoh masak. Dia tak buat tu beza. Beza urusan. Ni sama. Oh, tak boleh. Nak tu mustahil akal. Ni Tuhan tu. Ni Tuhan tu tuan-tuan main mengaji. Dia tinggal daripada buat tuan-tuan tak main mengaji. Kalau dia tentu tuan-tuan tak main mengaji, maka dia tinggal daripada menghendaki tuan-tuan main mengaji. Lalu tuan-tuan mengaji ni siapa hendak? Hakikat dia Allah. Zohir kita ikhtiar. Saya pilih main mengaji. Ada waktu kita pilih main mengaji, tapi dia tak hendak kita mengaji. Tapi kita diberi pahala lah atas kehendak kita. Kita diberi pahala. Itu kelebihan niat baik walaupun tak dapat. Saya nak main mengaji ustaz. Memang duk niat lah hati ni dalam perut pedas ni. Cakap. Dalam perut pedas ni duk niat nak main mengaji ustaz. Duk pegang hati dah. Lepas tu datang makcik terlah. Makcik duk tangguh lucu tu dengan makcik dengan dia. Nak pergi selalu. Tak apalah. Esok tu macam mana pula makcik? Tak main juga. Sama. Cucu makcik duk tangguh makcik terlak. Pula dia tukar pula giliran. Faham tak? Terlak juga. Hari ketiga makcik tak main. Itu kita buat kelas 5 kali. Hari ketiga dua-dua lawan tangguh, dua-dua terlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hawa makcik buat terlak kat ni. Allahumma salli. Makcik minum 1 inci. Dia bertenaga, dia berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu melawak je lah. Takut mengantuk. Jadi bila Tuhan pilih menentukan dengan setengah, maka dia tinggal daripada menentu setengah yang lain. Salah satu lah. Jadi kita boleh main ni, alhamdulillah Allah dah begitu. Kita tak tahu lah kehendak Allah. Sebab tu rahsia. Bila nyata jadi, kamu nampak. Nyata ketut Tuhan nak ni. Sebab tu bila nak jadi tak tahu, insya Allah. Tak tahu. Tabik dah jadi dah. Masya Allah. Inilah yang Tuhan nak jadi dah. Sebab tu Rasulullah orang bertanya Nabi 3 soalan. Ahlu kitab bertanya 3 soalan kat Nabi. Muhammad, kalau betul yang Nabi habaq asad, cerita tentang satu orang pemerintah yang timur dan barat dalam kerajaan dia. Dia boleh berkeliling timur dan barat seperti burung terbang. Kebesar kerajaan dia tu. Siapa dia? Yang kedua, cerita asad kepada kami tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia yang tidur dalam gua, selamat mereka tu daripada fitnah pemerintah mereka. Yang ketiga, aduh kita lupa tu ya apa yang tengok tahu. 3 soalan. Nabi kata aku tak boleh jawab hari ni. Esok aku jawab. Nabi kata esok aku jawab. Nabi tunggu wahyu. Sebab Nabi tak pandai-pandai tapi tunggu wahyu. Sebab kalau dia kata kalau Nabi boleh jawab, dia betul Nabi. Muhammad kalau boleh jawab betul Nabi. Sebab cerita ni dalam kitab kita sama dulu je. Kalau dia Nabi dia tahu. Tengok tak turun wahyu esok. Lusa tak turun. Nabi dah merah muka padang, dah muka merah padang dah sebab dah habaq. Itulah tak turun. Sampai berapa lama? 15 hari tak turun wahyu. 15 hari baru turun wahyu. Baru Nabi jawab. Malu Nabi. Pasal apa Tuhan tak turun wahyu esok? Pasal Nabi kata aku nak jawab esok, Nabi dah sebut insya-Allah. Tuhan nak tegur Rasulullah adab. Kalau nak buat apa esok? Insya-Allah. Nak buat lagi? Insya-Allah. Nak Tuhan tegur Rasulullah. Nak ajak kepada kita. Nabi memang ingat Allah yang turunkan, tapi nak ajak kepada umat ke depan. Kalau buat insya-Allah. Tu adab dia dengan Tuhan. Wajib kan sebut? Tak wajib. Sunat. Tapi adab dengan Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila tak tahu lagi ni, insya-Allah. Apa maksud insya-Allah? Jika Allah menghendaki.
Jadi dah. Masya Allah, inilah yang Tuhan nak. Jadi dah. Nak. Allah salah. Tak tahu lagi. Ni kemarin ni, nak main mengaji dah esok weh. Aku nak main mengaji, dia kata esok hari lah. Dia pun sebut insya-Allah. Orang hari ni mai tak? Mai tak? Nampak tak nyata kehendak Tuhan tu? Masya Allah. Tu orang beriman dia nampak kehendak Allah. Bukan kehendak dia. Alhamdulillah. Allah pilih kita jadi orang mengaji. Kalau Tuhan pilih lagi duk tengok lagi kilauan mah kat hotel masih berbisa ke apa, kau tak main mengaji, ya Allah tak payahlah. Hang tak tahu kalau kubur tu kalau masih berbisa. Kalau itu hang takut hang kata orang tua ni aku nak lagi betul. Dia hujung-hujung duk kalau tu lagi. Masuk dalam kubur tu kalau dah tunggu dah tak ada amal buka dia bubuh dulu. Malaikat tak buhi kalau buh dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahanlah kita semua ni ahli syurga. Amin. Kita tak tahu kehendak Allah tu rahsia Tuhan, tapi dalam beberapa hadis Nabi ada cerita tanda-tanda tu ada. Tak tahu tanda dia, tak tahu kehendak Tuhan lah, tapi tanda ada. Dengan tanda tu kita husnuzan dengan Allah. Contoh apa? Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Tuhan nak bagi dia kebaikan. Tuhan nak satu orang hamba tu Tuhan nak bagi kat dia baik. Yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia akan urusan agama ni. Siapa yang kamu nak tengok dia tu Tuhan nak bagi dia baik, Allah Ta'ala bagi dia suka mengaji agama. InsyaAllah. Biasalah begitu. Tuhan nak buat bagi dia baik, suka mengaji agama. Lagi Nabi sebut apa? Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang mengambil satu jalan untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu di situ ulama kata ilmu akhirat. Nak ambil ilmu akhirat, dia berjalan nak pergi mengaji ilmu agama. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan pergi syurga. Seolah-olah bahasa mudah apa? Kalau Tuhan bagi kita lapang boleh mengaji, itu di antara tanda-tanda Tuhan nak buat kita ahli syurga. Terus-terusan gitu. Baca almarhum Abu Guru pernah sebut. Abu Guru kata kalau engkau nak tengok ahli syurga, tengoklah orang yang mengaji agama. InsyaAllah mereka tu ahli syurga. Kalau Tuhan tahan kita daripada mengaji, kerja tak boleh mengaji, tak mau mengaji, tak minat mengaji, hati-hatilah. Ada tanda-tanda kita nak dihalang daripada masuk syurga. Kerana tadi hadis sebut, siapa yang Tuhan mudah, siapa yang ambil jalan nak pergi menuntut ilmu, sahalallah. Allah mudahkan dia, sahalah. Allah Ta'ala pasti mudahkan dia jalan masuk syurga. Mudah-mudahan kita semua ahli syurga. Amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lagi noh. Ni panjang lagi kita dah berhenti dah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada mungkin mutaqabila, yakni segala mungkin yang berlawan-lawani yang tidak berhimpun di dalam satu masa dan di satu tempat, dan iaitu ada lawan tiada. Dan segala warna ni kita akan sambung pengajian pada pengajian akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita dah berhenti awal sebab kita nak baca maulid pula. Waktu itu dulu. Tuan-tuan semua ada tak ni kitab ni? Dapat tak? Share lah. Kalau yang tak ada, share lah. Kita baca sama-sama lah. Kitab Maulid Bahrul Amir. Maulid Bahrul Amir lah. Sama-sama kita baca lah. Selawat kepada Rasulullah, cerita kelahiran Nabi kita Muhammad. Tuan-tuan nak pergi khusyuk, tengok ayat tulis tu apa dia cakap pasal Nabi. Nanti baru kita boleh khusyuk. Bila baca pula tuan-tuan, cara dia tak pergi khusyuk, bayang peristiwa Nabi lahir tu saya cerita apa tuan bayang. Baru boleh khusyuk baca maulid ni. Bayang peristiwa Nabi lahir tu nak. Ada lah, kalau tak ada kongsi lah. Ni tak ada, belah-belah tak ada langsung bah. Tak kongsi. Siapa yang boleh tengok kat telefon, boleh tengok kat telefon. Ada tak? PDF kan? Ya? Oh, jadi keluar langsung. Jadi maulid ni dah tahu lebat tu Ustaz Zaini dah. Maulid ni saya karang bulan Maulidur Rasul tahun lepas. Tahun lepas. Bulan 9. Saya karang 2 kali duduk, alhamdulillah 2 kali duduk selesai khatam tulis insya-Allah. Rahmat Allah Ta'ala. Saya karang ni tidak ada lain niat melainkan untuk membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang baca-baca ni jadi utama kita kepada Rasulullah lah insya-Allah.
Siapa yang ni dalam grup ada PDF. Boleh Ustaz Mat? Boleh tak? Boleh? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وإلى جميع أصحابه وإلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وإلى جميع ملائكة المقربين وأرواح الأولياء والشهداء الصالحين وخصوصا إلى سيدي أبي العباس بلال بن نبي الله خضر عليه السلام ثم إلى سيد الإمام جنيد البغدادي ثم إلى سيد الإمام حسن البصري رضي الله عنه ثم إلى سيد الإمام جنيد البغدادي رضي الله عنه ثم إلى سيد الإمام سلطان الأولياء والغوث العظام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وصولي فروعهم شيخ تلاميذه ومنتسب إليه ثم إلى سيد الإمام القطب الأكوان الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني رضي الله عنه وصولي فروعهم الشيخ تلاميذه وما ينتسب إليه ثم إلى سيد الإمام الغوث الفرداني وقطب الأكوان بالبلدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني العندرس مرتفر رضي الله عنه وصولي فروعهم الشيخ تلاميذه وما ينتسب إليه ثم إلى سيد المرحوم تنقر صالح بن موسى رحمة الله عليه رضي الله عنه وصولي فروعهم الشيخ تلاميذه وما ينتسب إليه ثم إلى جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض مغاربها ولجميع أرواح الأولى في مشارق الأرض مغاربها ولجميع أرواح المقدسة ولجميع رجال الله الغيب ولجميع مشايخنا ولمعلمنا ولكافة المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات شيء ولا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلنا ببركة الشيخ محمد زين بن عبد الغني وصولي فروعه لتقرب إلى الله شيء ولنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على النبي المحبوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama wahai Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang memiliki segala keagungan dengan sempurna. Segala puji bagimu Zat yang tunggal tiada duanya, yang maha hidup dan berdiri dengan sendirinya. La ilaha illallah. Zat yang tiada dapat dicapai dengan faham dan waham manusia, yang menzahirkan segala rahsia perbendaraan alam dari tiada kepada ada. La ilaha illallah. Yang menyatakan kekuasaan dan hikmah dalam segala ciptaannya. Tiada terlepas suatu pun yang di langit maupun di bumi kecuali semua menumpangnya. Tuhan yang sedia dengan ketunggalannya dan kekal selamanya dengan keesaannya. La ilaha illallah. Tiada sesuatu pun dari sekalian yang baharu dapat menyamainya. Dialah yang menurunkan cakrawala rahsia dari lahut ke jabarutnya dan menampakkan rahsia keagungan Nur Muhammad dari alam malakut ke alam mulki dalam bentuk Rasul yang mulia sallallahu wasallam alaihi. Maka telah sempurnalah kehendaknya tatkala ia jadikan nur yang termulia dari pernyataan cahaya Rahman dan Rahimnya tanpa sebarang perantara. Nur yang menjadi bekas segala wujud yang terdahulu dan kemudiannya, dan kesemua wujud itu berkeliling memutari Ka'bah suci ketuhanan yang disebut Nur Muhammad asal cahaya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Maka telah nyata goresan Lauh Mahfuz tatkala ia menyatakan kehendak Tuhan yang Maha Mulia menjadikan khalifahnya bertubuh badan dalam bentuk yang paling sempurna sallallahu wasallam alaihi. Diturunkan Nur Muhammad dari sulbi Adam bapa manusia ke dalam rahimnya Hawa. Lalu berpindahlah nur itu kepada sulbi Syith yang empunya rahsia, dan terus meneruslah nur itu dipelihara Allah dengan dipindahkan dari sulbi-sulbi terpilih ke dalam rahim-rahim wanita yang suci lagi mulia sallallahu wasallam alaihi. Dan tiadalah suatu tempat pun yang didiami nur itu kecuali kesemuanya dimuliakan Allah dan diberi nikmat tak terhingga, sehinggakan semua hati ingin memiliki nur itu
ataupun dapat mengandungkannya. Sallallahu wasallam alaihi. Kerana sungguh setiap yang berhubungan dengan nur itu akan mendapat penghormatan istimewa dari Raja segala raja, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, hingga sampailah nur itu ke dalam sulbi Nuh alaihi salam. Maka Allah selamatkan ia dari banjir yang membinasa dengan bahtera, dan tak tersentuh api akan Ibrahim alaihi salam. Walau sedikit pun tak kala nur Muhammad tersimpan dalam sulbinya, dan keluarlah air Zam-Zam mulia dari hentakan kaki Ismail alaihi salam. Tak kala nur itu ada bersamanya, maka begitulah kehendak Allah dalam menyatakan kemuliaan cahaya pilihannya. Sallallahu wasallam alaihi. Seluruh makhluk hanyalah menjadi tempat nyata semata, sedangkan nur Muhammad itulah sebenar pilihan dan kekasihnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan nikmat nur ini bagi kami yang hina, dan dengan sebabnya kami dipandang dan diistimewa. Sallallahu wasallam alaihi. Tiada kemuliaan suatu pun bagi kami kecuali kesemuanya berasal dari nur baginda. Terangkatlah maqam-maqam sebahagian manusia menjadi anbiya, awliya, ulama dan atqiya dari cangkir minuman suci baginda, dan rahsia-rahsia ketuhanan diminumkan dengan lazat cita oleh anugerah nur Muhammad dari Tuhan yang Maha Esa. Sampailah nur ini dengan kehendak Malikul Wahhab dalam sulbi pemuda istimewa dari suku Quraisy Bani Hashim yang ternama. Sallallahu wasallam alaihi. Ditentukan Allah menjadi ayah baginda Nabi akhir zaman. Abdullah bin Abdul Muttalib namanya. Dipindahkan nur itu pada malam yang cerah suasana ke dalam rahim wanita termulia di Makkah, Sayyidah Aminah Zuhra kabilahnya. Sallallahu wasallam alaihi. Maka setiap yang menantikan hilangnya kegelapan dan datangnya sinar cahaya merasakan seolah apa yang dinantikan selama ini telah pun tiba. Janji Allah untuk menghantar sebaik-baik utusan seawal-awal kejadian, dan semulia-mulia kekasih akan segera menjelma. Sallallahu wasallam alaihi. Inilah anugerah yang tak terhingga, tiada digambar dengan kata, dari hadrat ketuhanan dalam bungkusan hadiah yang paling istimewa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Sinar bahagia pun makin menyata, seluruh alam turut merasa. Sebentar lagi cahaya yang tersimpan dan rahsia yang terpendam
akan dizahirkan ke alam nyata. Sallallahu wasallam alaihi. Cahaya yang disebut-sebut para malaikat yang mulia, namanya diukir di tiang-tiang arash dan pintu syurga. Masyhur sebutan namanya dahulu sebelum ia dilahirkan ke dunia. Bahkan seluruh anbiya asyik bercerita kepada umat mereka perihal kekasih Tuhan Nabi akhir zaman Muhammad namanya sallallahu wasallam alaihi. Hai sekalian orang yang leka, bangunlah dari lena dan alpa. Bersiaplah dengan hati yang sukacita, mentari alam Jabarut akan menampakkan sinarnya, sehingga lenyap segala kegelapan dan durjana. Sallallahu wasallam alaihi. Hujan anugerah akan mula membasahi bumi dan apa yang ada padanya, sehingga dunia menjadi subur semula setelah lama menderita. Cahaya suci Nur Muhammadi ini menjadi kiblatnya ruh-ruh yang bersih, tempat tawajuh orang-orang yang terpilih, dan sumber limpahan ilahi yang tertinggi. Sallallahu wasallam alaihi. Siapapun yang menghadap kepadanya dengan niat yang suci, pasti mendapat anugerah Tuhan lebih dari yang diingini. Berbahagialah setiap hati yang di dalamnya ada percaya kepada Nabi dan ikatan kukuh dengan nur ini. Merekalah kekasih-kekasih Tuhan dari dunia hingga ke negeri abadi. Sallallahu wasallam alaihi. Begitulah kehendak Allah meninggikan hamba-hamba pilihannya. Dia mengkhususkan hati-hati tertentu untuk berhubungan dan mencintai Nabi-Nya sallallahu wasallam alaihi, dan memalingkan sebahagian hati dari kalangan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka tiap-tiap hati yang diberi anugerah nur ini menjadilah ia manusia yang sujud kepada ilahi. Mereka berbahagia dengan nikmat iman di dunia ini dan bersukaria di dalam syurga di akhirat dengan memandang zat ilahi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Sampailah pada malam yang dijanjikan, genaplah 9 bulan baginda dalam kandungan. Ibunda tercinta wanita pilihan, langit menjadi cerah gemilang sebagai tanda sambutan bahawa nur yang dinanti akan segera dilahirkan. Sallallahu wasallam alaihi. Pohon-pohon menjadi subur dan buah-buahan menjadi ranum manis isinya. Binatang peliharaan kabilah Arab Quraisy pun saling bercerita akan ketibaan saat yang paling bahagia, lahirnya insan yang istimewa. Sallallahu wasallam alaihi. Patung-patung berhala di keliling Kaabah jatuh satu persatu tersembang hina. Zam-zam menjadi berkilau cahaya dan membuat-buat gembira. Burung-burung berbulu putih bersinar terbang mengelilingi rumah Aminah menemaninya. Bintang-bintang di kaki langit seolah turun mendekat untuk menyambut kedatangannya. Sallallahu
وسلم عليه. Rio segala pendeta, rahib dan ahli bijaksana, kerana melihat pelik kelakuan dan suasana, jin-jin kafir lari bertempiaran, dihambat cahaya baginda. Bergoncang istana Raja Parsi di Madain, dari kerana haibat baginda sallallahu sallam alaihi. Dan robohlah 14 menara pencakar langit dari istana Anushirwan yang sebelumnya gah terbina. Kerajaan Kisra terguling dan api majusi sembahan raja-raja Parsi terpadam begitu sahaja. Gemuruh gempita langit dari sebab tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Para malaikat yang memuji-muji Tuhan mengiringi kelahiran baginda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka saat yang dinantikan pun tiba. Turunlah dari syurga yang tinggi Sayyidah Asia, Maryam dan sekalian hurul ain, bidadari syurga yang cantik jelita, berpakaian serba putih bersinar, laksana permata mahal, mengelilingi ibu baginda. Dengan rahmat Allah yang maha luas, lahirlah baginda Nabi, nur yang teragung ke alam dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min zaniyadil wada'i, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'utsu fina, ji'ta bil amril muta'i, kun syafi'an ya habibi, yawma hasyri wajtima'i. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa salatullah ala Ahmad, inda tahrir suduri, ahmadul hadi Muhammad, sahibu
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Almarhum Tuan Wali Saleh Syed radhiyallahu anhu cerita dulu waktu baginda Nabi keluar daripada perut mak Nabi terang benderang. Suluh cahaya dalam hadis sahih sebut cahaya itu suluh sampai ke Syria. Sampai ketika itu mak Nabi Aminah dengan Ummu Syifa, dia punya bidan yang sambut Rasulullah tu, nampak istana dengan jelas siap tingkap-tingkap di Syria kerana cahaya yang keluar daripada perut mak Nabi tu, Nabi kita Muhammad. Satu rumah terang-menerang dan bau wangi semua. Bapa sekali kalau cerita Pak ni mesti menangis. Mulia, eloknya Nabi kita, agungnya, tak ada dah manusia macam tu. Paling elok sekali sallallahu alaihi wasallam. Paling elok sekali Rasulullah. Ulama-ulama ketika baca bab itu, mereka ingat satu je, nur Nabi Muhammad tu kalau masuklah hati kita, jadi bersih hati kita. Terang-menerang macam mana nur Nabi Muhammad suluh sampai ke Syria boleh. Nur Nabi Muhammad tu boleh suluhlah hati kita sampai terang-menerang. Asallah hati kita ada Rasulullah. Kalau kosong tak ada mahabbah kat Nabi, gelaplah hati tu walaupun buat sembahyang. Gelap, tak ada kasih ke Rasulullah. Sebut nama Rasulullah tak ada masa apa. Mudah-mudahan hati kita ni adalah Rasulullah hati kita. Dengan kering dengan Nabi. Dengan jadi kaku dengan Nabi kita SAW. InsyaAllah kita sambung pasal yang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu sallam alaihi. Demikianlah Allah menzahirkan kemuliaan kekasihnya yang tercinta, semulia-mulia makhluk dan seagung-agung ciptaan yang pernah ada. Tiada mata pernah menatap suatu yang lebih indah darinya, dan tiada kalam yang dapat disusun
untuk menyatakan hakikat kebesarannya. Sallallahu sallam alaihi. Baginda sempurna pada zahir dan batinnya, rupa yang indah dan akhlak yang agung, menambat hati siapapun yang menyaksikannya. Tuhan telah mengkhususkan Nabi ini dengan adab yang paling sempurna, mendahului sekalian Rasul dari sudut ilmu dan kemuliaannya. Dan Tuhan sendiri yang mendidik dan memimpin baginda sallallahu sallam alaihi. Wajahnya sentiasa manis tersenyum, seakan ada butiran mutiara yang tersusun pada gigi baginda. Dari kerana kemilau cahaya, perkataannya tersusun satu persatu, yang mendengar menjadi tenteram dan leka. Jalannya tegap, geraknya tangkas, tetapi penuh sifat hamba sallallahu sallam alaihi. Tiada manusia yang selembut dan sesopan baginda. Tiap-tiap hati akan terpaut dan jatuh cinta, dari kerana eloknya layanan dan sempurna budi bicara. Setiap yang bertemu akan merasa dialah yang paling diistimewa oleh baginda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Demi Allah, tiadalah manusia yang lebih penyayang dari baginda. Kasihnya kepada makhluk seperti hujan yang lebat turun mendinginkan manusia. Siapa saja yang mendatangi baginda dengan harapan yang tinggi, pasti ia tak akan dikecewakan oleh baginda sallallahu sallam alaihi. Kerana beliaulah yang paling malu untuk menolak permintaan setiap dari umat yang beliau cinta. Doanya selalu beriringan air mata setiap kali teringat umat tercinta. Merintih mengadu pada Tuhannya akan nasib umat di hari huru hara. Bagindalah satu-satunya utusan yang akan membela umat di saat yang lain meninggalkan dan lupa. Sallallahu sallam alaihi. Jiwanya tak tenang selagi masih tersisa walau seorang pun dari umatnya di dalam neraka. Jiwanya tak tenang selagi masih tersisa walau seorang pun dari umatnya di dalam neraka. Jiwanya tak tenang selagi masih tersisa walau seorang pun dari umatnya di dalam neraka. Maha suci Tuhan yang telah menghadiahkan kepada kami seorang Rasul yang hatinya penuh cinta tidak terhingga. Sallallahu sallam alaihi. Sehingga semua Nabi pun pernah mengharap bahawa mereka juga terhitung sebagai umat baginda. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Engkaulah satu-satunya harapan di saat segala amal binasa, dan satu-satunya pintu yang terbuka di saat semua pintu telah dikunci olehnya. Tiadalah seorang pun manusia dari sekalian yang membaca maulid ini kecuali kesemuanya mengharap mendapat kasih dan cinta dari sang Nabi yang sempurna.
اللهم صل وسلم على النبي المحبوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترضى، وصل على سيدنا محمد إذا رضيت، وصل على سيدنا محمد بعد الرضا، وصل على سيدنا محمد دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. Wahai Tuhan yang maha penyayang kepada hamba-Nya, tidak kira sang taat ataupun pendosa, siapapun yang datang dengan niat yang tulus pasti pulang membawa keuntungan dan bahagia. Inilah doa dari hamba-hamba yang hina di hadapan hadrat Tuhan yang maha mulia, Sang Pengurnia, Raja pemilik dunia dan akhiratnya. Dengan bertawasul akan Nabi tercinta, setiap yang dipohonkan pastikan dikabulnya. Berikan kepada kami cinta yang sempurna kepada kekasihmu Nabi Muhammad di setiap waktu dan ketika. Cinta yang kukuh dan teguh yang tidak akan terputus buat selamanya. Berkekalan ia bersama kami sehingga hari kami berjumpa denganmu, wahai penguasa hari gundah gulana. Tetapkanlah lisan kami dalam menyatakan cinta di saat disoal olehmu akan siapa yang dicinta selama hidup di dunia. Maka lidah-lidah kami bisa menjawabnya tanpa takut dan curiga bahawa Muhammadlah nyawa dan kekasih kami selama-lamanya. Wahai Tuhan yang maha berkuasa menghimpun tulang belang yang telah hancur binasa di dalam kubur manusia, himpunkan setiap yang terpisah dari kami dengan baginda Al-Mustafa di dalam tidur dan juga jaga di negeri dunia dan akhirat sana. Dengan rahsia yang tersimpan di dalam nama mulia Muhammad, Ahmad dan Toha. Ampunilah segala dosa mereka yang hadir, yang membaca maulid ini, yang mendengar dan mengarangnya. Terimalah maulid ini sebagai hadiah dari kekasih kepada Nabi-Nya dengan rahmat-Mu yang maha luas yang mencengangkan segala manusia. Dan akhirilah kehidupan kami dengan kalimah tauhid yang sempurna, dan selamatkanlah kami di dalam penjagaan-Mu yang maha kukuh tidak akan binasa. Selawat dan salam kami hantarkan buat yang teristimewa, berkekalan selama rahmat Tuhan masih berterusan bagi setiap hamba-Nya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua yang hadir pada pagi ini, Ya Allah, kami semua diberi rezeki berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, dia beri rezeki baca maulid Nabi Muhammad, puji Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, dengan berkat kami sebut Nabi Muhammad, kami puji Nabi Muhammad, kami kasih Nabi Muhammad, kami rindu Nabi Muhammad, kami hormat Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau redalah kepada kami. Ya Allah, jangan Kau murka. Ya Allah, Kau selamatkanlah kami dunia sampai akhirat. Ya Allah, Ya Allah, dalam batin kami ada mahabbah kepada Nabi Muhammad, ada cinta kepada Nabi Muhammad, walau sebesar sawilah hati kami, walau sekecil itu. Ya Allah, kalau ada, Ya Allah, dengan berkat cinta itu Engkau ubahlah kami menjadi hamba yang soleh, solehah. Ya Allah, hamba yang takwa, yang baik, yang elok di sisi-Mu. Ya Allah, Ya Allah, kalau tidak ada, berikanlah cahaya itu, cinta itulah hati kami. Ya Allah, dan kalau sedikit Engkau perbanyakkanlah. Ya Allah, dan kalau sementara Engkau kekalkanlah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami semua ini jatuh cinta dengan Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini dapat jatuh cinta dengan Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini dapat jatuh cinta dengan Rasulullah. Ya Allah,
seperti mana para sahabat jatuh cinta dengan Rasulullah, seperti mana para wali jatuh cinta dengan Rasulullah, sehingga kami mengikuti akhlak baginda ya Allah, akhlak pemurah baginda, akhlak zuhud baginda, akhlak tawaduk baginda, akhlak pemaaf baginda, akhlak redha baginda, akhlak sabar baginda, akhlak elak takwa baginda. Semua akhlak-akhlak baginda Engkau berikanlah kami mengikuti ya Allah. Berkat kami kasih kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jatuhkanlah kami, jatuh cintakanlah kami kepada Rasulullah, bukan kepada lain daripada Rasulullah. Jadikan kami jatuh cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, sehingga Nabi Muhammad mengakui kami sebagai kekasih di akhirat ya Allah. Kerana seorang kekasih akan dihimpun dengan kekasihnya dalam syurga nanti ya Allah. Semoga kami semua dihimpunkan dengan Rasulullah dalam syurga yang sama ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir dosa kami diampuni ya Allah, rezeki kami diluaskan, diberkati ya Allah, aib-aib kami ditutup ya Allah, hutang-hutang kami dilangsaikan ya Allah, keluarga kami diberkati ya Allah, rezeki kami diberkati ya Allah, keturunan kami diberkati, disoleh-solehahkan ya Allah, ditakwakan, diberi ilmu ma'rifat ya Allah. Mudah-mudahan kami semua selamat daripada dunia sampai akhirat ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang ada masalah yang khusus, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Engkau, dan dia malu untuk bercerita kepada orang lain ya Allah, dan hanya Engkau lah sandaran hatinya ya Allah. Maka berkat majlis salawat ini ya Allah, apa yang sedang menghentam jiwanya, yang mengkusutkan hatinya, Kau kasihani, Engkau selesaikanlah ya Allah, Engkau kabulkanlah ya Allah, Engkau lunaskanlah ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang berniat untuk berziarah ke Makkah, Madinah ya Allah, Kau luaskan rezeki hingga mereka sampai ke sana, berziarah ke rumahmu, berziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kami berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam di depan makam baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di antara kami ada yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji ya Allah, seperti mana yang Kau perintahkan. Jadikanlah hati mereka ikhlas ya Allah, bukan mencari yang lain kecuali mencari keredaan dan keampunan-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka ikhlas ya Allah, hanya mencari keredaan dan keampunan-Mu, bukan apapun daripada dunia dan akhirat ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah ibadah mereka, haji mereka, perjalanan pergi dan balik mereka selamat ya Allah. Dan berikanlah yang terbaik kepada mereka di sana, disihatkan tubuh badan, dimudahkan urusan mereka ya Allah. Dan dengan berkat Nabi Muhammad, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur ya Allah. Terimalah haji mereka ya Allah. Terimalah mereka yang datang ke rumah-Mu di sana ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. InsyaAllah mereka yang akan pergi berhaji ini akan selalu membawa nama Nabi Muhammad dimanapun. Mereka akan bersalawat kepada Nabi Muhammad dimanapun. Mudah-mudahan berkat salawat itu Allah menerima haji-haji mereka ya Allah. Mudah-mudahan qabullah segala hajat-hajat kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua wafat husnul khatimah, kita masuk syurga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Kita takkan bersedih, berduka cita lagi selama-lamanya. Kita akan semua sama-sama bahagia dengan Rasulullah dalam syurga Firdaus nanti. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, jadikan kami semua ahli syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil ar-rahmata 'ala Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ولوالديه ولمشايخه والرضوان وأمدنا بأسراره في كل وقت وأوان. Ya Allah, masukkanlah kedua ibu ayah kami dalam syurga Firdaus ya Allah. Ampuni mereka, kasihani mereka seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kecil. Ampuni, rahmati sekalian guru-guru kami ya Allah, yang mengajar mendidik kami. Angkat martabat mereka, masukkan mereka dalam syurga Firdaus yang tertinggi ya Allah. Berkatilah guru kami Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ya Allah. Angkat martabat beliau, sempurnakan maqam beliau ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami cinta benar kepada beliau ya Allah, mengikuti akhlak beliau, amalan beliau ya Allah, fana dengan beliau dunia akhirat ya Allah.
اللهم بركة الشيخ محمد زيني كل حاجة لنا فتنقضي. اللهم بركة الشيخ محمد زيني بن عبد الغني كل حاجة لنا فتنقضي. اللهم بركة الشيخ محمد زيني بن عبد الغني كل حاجة لنا فتنقضي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Telah terbitnya cahaya purnama menerangi alam semesta. Telah terbitnya cahaya purnama di alam semesta. Kelahiran Nabi Ahmad anugerah daripada Allah. Beruntunglah, 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 beruntunglah. Alhamdulillah semua yang hadir, terima kasih untuk semua 5 hari pengajian. Tuan-tuan semua mai semangat bagi kerjasama mengaji sungguh-sungguh. Alhamdulillah, terima kasih, saya gembira, saya bahagia. Dan saya minta ampun banyak-banyak semua hadirin hadirat, semua yang hadir, makcik-makcik nah, tok-tok nah. Kalau saya cakap terkasar, terasa hati, terburuk adab tu kelemahan saya sendiri, saya minta ampun, minta maaf, minta redha, minta halal dunia akhirat. Doa kita jumpa lagi nah, pengajian akan datang nah, panjang umur insya-Allah. Dan terakhir pesan saya tuan-tuan, tolonglah jangan kurang salawat kepada Nabi Muhammad nah. Banyak-banyak baca salawat sampai hati kita disita kasih kepada Rasulullah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamuan kan sekali kan? Ambil bukit berbalik nah. Mudah-mudahan yang buat kenduri itu Allah Ta'ala murah dia rezeki, insya-Allah berkat dunia akhirat nah.